Seorang wanita rugi lebih 1.3 juta ringgit selepas menjadi mangsa penipuan melalui panggilan telefon. Scamsheet dibawakan untuk membantu pengguna mengenal pasti, mengelakkan dan melaporkan sebarang bentuk penipuan dengan lebih cepat, mudah dan selamat. Tujuan kami mencipta app Scamsheet ini ialah untuk melindungi pengguna daripada menjadi mangsa scam, mengesan nombor telefon, pautan akaun bank yang disyaki digunakan oleh scammer dan memberi amaran awal kepada pengguna sebelum membuat interaksi. Wajibkah kita kena ada app Scamsheet ini? Mestilah wajib. Sebab-sebabnya ialah kes scam meningkat pada setiap tahun. Kedua, dapat menjadikan pengguna lebih berhati-hati. Berbalutkah kita kena ada apps ni? Mestilah berbalut. Kenapa? Yalah, sebab wang kita dapat dilindungi. Oh, Dan kita juga tidak mudah diperdaya oleh scammer. Dan akhir sekali, mengelakkan kehilangan wang hasil ketipu kita. Boleh saya tanya, apakah dua contoh impak besar bagi negara dan dua contoh impak besar bagi diri sendiri? ya, mestilah boleh. Dua contoh impak kepada negara ialah mengurangkan kerugian ekonomi akibat scam serta meningkatkan keselamatan cyber negara. Dan dua contoh impak kepada diri sendiri ialah mengurangkan jumlah mangsa scam dan melindungi wang simpanan dalam akaun bank. Apakah contoh kesan kita menggunakan apps ini? Contoh kesannya ialah seorang pelajar hampir ditipu oleh scammer yang menawarkan hadiah telefon pintar percuma. Selepas membuat semakan menggunakan Scamsheet, dia mendapati pautan tersebut adalah palsu lalu mengabaikannya. Scamsheet menyokong SDG kerana menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kesedaran, mengurangi jenayah scam serta mewujudkan masyarakat yang lebih selamat dan berdaya tahan. Scamsheet menyokong SDG 16 dengan meningkatkan keselamatan digital, memupuk ketulusan serta membantu mengurangkan jenayah scam demi mewujudkan masyarakat yang lebih selamat dan berdaya tahan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh saya tanya, apakah penambahbaikan yang boleh dibuat kepada apps ini? Okey. Cikgu telah menggunakan apps Scamsheet ni dan cikgu tengok apps ni dapat membantu pengguna untuk detect nombor-nombor scammer yang mengganggu. Okey. So daripada keseluruhan apps ni amat bagus, cuma ada cadangan apps ni hanya hanya counter untuk platform Android sahaja. Okey, untuk cadangan boleh tambah baik penggunaan untuk platform iOS. Sebab kita pun tahu sekarang banyak pengguna dah menggunakan telefon iOS. Okey, itu cadangan cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh saya tanya, Boleh nak tanya apa tu? apakah kesan dari aspek cikgu sekiranya orang sekeliling menggunakan apps ini? Ada pandangan saya lah, banyak penggunaan yang positif yang kita boleh ambil daripada aplikasi ini. Antara dia mengenal pasti, kita dapat mengenal pasti identiti yang call kita tu lah. Kita nak jawab ke ataupun tak mau jawab. Yang kedua, dapat mengurangkan gangguan daripada scam lah, ataupun telemarketing ataupun panggilan-panggilan yang kita tak mau lah. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, saya rasa aplikasi ini membantu untuk kita nak buat keputusan sama ada kita nak jawab ataupun kita tak nak jawab. Okey. Dan kita boleh melaporkan lah panggilan tu kan, menggunakan apps kan, boleh laporkan kepada apps. So kita boleh block lah nombor tersebut.
Okey, yang seterusnya ia juga dapat menjimatkan masa. Dan supaya orang tak perlu jawab, panggilan kan. Mungkin dia ada kerja-kerja yang lain, dia tengok nombor yang tak sepatutnya, dia tak angkat, lepas tu dia boleh atur masa dia lain, dia tak boleh jawab panggilan tersebut. Dan yang terakhir lah, saya rasa dia dapat beri manfaat kepada masyarakat supaya kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik, cekap dan juga efektif kan. Itulah pandangan saya. Ya, itu saja pandangan saya. Kesimpulannya, Scamshake bukan sekadar aplikasi, ia perisai pintar anda di dunia digital. Dengan mengesan ancaman lebih awal, Scamshake melindungi wang, data dan keluarga anda. Gunakan hari ini, cegah sebelum terpedaya. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kenal pasti, cegah dan laporkan scam. Scamshake juga membantu rakyat tegani jenayah cyber dengan baik. Ia bukan hanya memblokir scam, malah mendidik pengguna agar lebih waspada. Gunakan secara meluas untuk mengurangkan kes scam dan lindungi masa depan digital kita bersama. Scamshake, perisai pintar anda, lindungi diri, wang, keluarga dan masa depan. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Humaira binti Muhammad Rashid. Sekian terima kasih daripada saya, Nur Sufia binti Mahfuz. Sekian terima kasih daripada saya, Nur Haidah Nabilah binti Hairizan. Sekian terima kasih daripada saya, Nur Zulekha Humaira binti Syaharwadi.